Orang cakap hidup ni bebas boleh buat apa je. Tapi kenapa aku rasa macam semua benda dah diatur. Ini ke realiti? Ini ke maksud kehidupan? Hai, selamat pagi kelas. Hari ini kita akan belajar tentang Bebas? Mana datang bebasnya? Pasal semua orang tak perasan hidup kita seperti dikontrol sekarang. Sama aja. hari ini kita akan belajar Sama aja. hari ini Semua benda sama. Mana realiti sebenar hidup ni? Hello? Kau dengan Cyril free tak lepas ni? Nak ajak lepak. Dekat kafe lah, jom. Boleh? Okey. Okey. Nice. Nantilah aku pergi bawah. Siri, kau berdua tak rasakan benda sekarang ni macam berulang, sama aja sekarang? Tak ulang. Ya. So kau mau madah orang tu macam robot lah. Robot. Tak payah nak main-main kan, nak pulang apa semua. Ni bukan filem. Lah, Uthman, kau rasa kau stres je tau? Dah lagi, jangan difikir gelak. Okey. Ini ke realiti hidup aku? Sentiasa terperangkap dalam satu looping yang sama je. Cukuplah. Dah lah tu buat benda sama je. Aku pening lah. Stop lah semua benda ni. Heish. hadirin. Pernah terdetik tak dalam diri korang? Korang rasa hidup ni macam dah tetap je. Semua yang benda kita buat nampak sama je. Benda yang kita tengok nampak sama. Hari-hari kita tengok benda ni semua sama je kan. Pernah tak kita persoalkan tentang hakikat realiti hidup kita ni sekarang ni? Dari situlah ada konsep metafizik. Iaitu kajian tentang hakikat realiti, kewujudan, perkara di sebalik alam fizikal yang kita sendiri tak nampak dengan mata. Tujuannya kalau kita fahami hidup kita sendiri, fahami tujuan kita, perkara yang kita nak lakukan, hubungan kita antara manusia, alam dan Tuhan. Ada banyak bidang dalam konteks ini. Memang tak. Saya Ustaz, saya banyak pelajari daripada kuliah. Terima kasih atas motivasinya. Sangat bermanfaat dari saya, Ustaz. Terima kasih, Ustaz.
Ada orang tanya Ustaz, Ustaz, macam mana kalau dunia ni semua mimpi? Tak pernah wujud pun. Cuma simulasi. Dalam Islam, kita panggil dunia ni telur asbab. Negeri asbab. Memang nampak macam satu sistem yang gelap. Ingat, kalau kamu rasa dunia ni sempit dan basah, itu tandanya jiwa kamu ni sedang mencari sesuatu yang luar dari sistem. Kamu bukanlah robot yang hanya ada jasad. Kamu ada roh. Roh kamu tu pula juga adalah roh sentuhan. Ianya tak tertakluk pun pada diri sendiri. Jangan cari bukti kewujudan diri daripada apa yang mata kita nampak. Tapi carilah kepada siapa yang menghadirkan rasa bingung di dalam diri itu. Rasa bingung itu adalah bukti yang bahawa kamu ni bukan cuma simulasi, tapi sebenarnya hamba yang sangat amin. Ya, selamat pagi kelas. Hari ini saya rasa nak buat benda yang lain. So, saya nak awak semua buat grup masing-masing ya. Abang, selamat. Nasi goreng ayam pula. Nasi goreng ayam. Okay, sikit ke? Enak. Bang, sap. Bang, apa dia? Makanan. Oh, okey. Terima kasih ya, Dek. Sama-sama. Okay. Mula hari ini dan saat ini, aku berhenti cari ralat realiti. Dan sekarang aku mula cari jalan pulang. Ustaz, macam mana dunia ini hanya cuma mimpi? Kita ni tak wujud pun. Ini semua simulasi, Ustaz.